Jadi akhirnya gerangan apa mereka yang nak bertabarruk dengan air liur tuan guru, bila ada majlis-majlis berbondong-bondong bawa botol-botol, akhirnya agama diubah jadi macam tu. Agama jadi macam ritual-ritual yang pelik-pelik lah, saya kata. Nak bawa air lah, letak kat tengah-tengah macam ni. Syekh datang, oh di sana, atas, bawah, tepi, kanan, macam-macam. Kemudian siap bawa botol. Syekh tu pun khautui. Masalahnya saya nampak dalam video-video yang dikongsikan kan. Jadi akhirnya agama diubah jadi benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni lah yang dia nak diberikan keutamaan. Sedangkan ilmu yang benar, ilmu yang sahih, teraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini dianaktirikan, diketepikan, dianggap sebagai tak penting dan seumpamanya. Apa yang penting ialah ritual-ritual yang macam ni. Di samping berselawat beramai-ramai, berkasidah entah apa dan seumpamanya. Itulah akhirnya pemahaman sebahagian pihak-pihak terhadap agama. Bagi mereka itulah dia agama. Adapun menuntut ilmu, mengadakan majlis ilmu dengan erti kata yang benar, yang betul, ini tidak diberi keutamaan.